Okey gang, Assalamualaikum. Seperti yang saya up story semalam, itu dia barang hangpa dekat depan ni. Sini sebelah kaliper, cuma kali ni kita ada tambah satu color lagi, no? Ni kita panggil color billet lah, color silver billet tu. Tapi sekali kita pi part kaliper. Lah kita main part crankshaft dulu. Okey. Yang ni kita ada crankshaft LC, no? LC V8 ke, LC V1, V2, V3 sampai V8 yang mana main jalan auto tu. Okey, ni crankshaft kita panggil crankshaft LC 4S auto lah. V8 tu pun sama. Orang panggil sama juga, crankshaft auto juga. Daripada duk tanya kadang-kadang ni V8 boleh pakai tak? V8 boleh pakai tak? Boleh lah. Daripada V1 sampai V8 boleh pakai, no? Janji motor tu asal main jalan auto. Okey. Ni dah kita ada ni jet 4.65, okey. Ni jet 4.65. Ni bukan crankshaft yang murah yang kita buat itu. Yang version murah tu dia tak tambah stok ni. Ni version yang normal yang selalu kita duk jual dah yang sebelum ni. Okey. Yang ni 4.65 dah masuk stok lah. Yang ni bukan yang ada lubang dekat crankshaft tu, tak ada. Yang ni model lama punya, yang model harga dia mahal sikit tu. Mahal pun mahal sikit je. Masih murah, paling murah dekat pasaran. Paling murah dekat pasaran. Crankshaft yang macam ni punya design, yang macam ni tak ada masalah. Yang macam ni punya tip-top, paling murah dekat pasaran, no? Okey. LC jet 4.65. Yang ni pula Y15. Okey. Yang ni Y15 jet 12.15. Okey. Y15 jet 12.15. Tu dia, hampa tengok dengan diameter dia besar. Diameter dia 111. Root dia panjang 117. Pin 20. Pin bawah 20, pin atas 14, no? Pin bawah 20, pin atas 14. Tu dia. Jet 12.15, root 117. Player Y15 cukup karat lah. Ni nak matchkan dengan crankshaft billet, ni dia. Bukan tu crankcase billet, crankshaft billet pula. Crankcase billet tu nak pakai jet 12 boleh pakai yang ni. Kalau nak jet up tinggi lagi, kita tak masuk lagi. Okey, yang ni block X-Max. Block X-Max kita masuk lagi dua size. Hari tu kita masuk 74 dengan 76. Kali ni dia main 78, geng. 78, no? Sini dia tulis 77.985, blok 78. Okey. Blok dia akan main macam ni. Tu dia siap dah skim tingkat. Skim tingkat ni apa, jangan duk pi duk alter dah, cantik dah saya buat dengan kilang. Saya buat ni formula ikut sama macam mana kita duk pakai di kedai. Okey. Skim tingkat dia cukup handsome dah. Handsome sangat-sangat. Tak payah dah kita nak pi tambah bagi tebal lagi ke, nipis lagi ke, tak payah. Pakai gasket head pun boleh, tak pakai gasket head pun boleh. Kita punya skim tingkat ni memang cukup handsome dah. Tu dia, no? Dia, geng. Saiz yang ni 78 dan yang ni 80. Sama juga 80 pun masih siap skip tingkat dah. Semua cukup handsome dah. Tak payah masalah-masalah dah. Hampa buka je kotak, basuh sikit, pasang terus. Okey, dia main complete lah. Block, piston, pin piston, clip, ring dan juga gasket head block. Ini dia punya piston daripada FJN Taiwan original lah. FJN Taiwan lah, bukan kopi-kopi lah. Yang ni original lah. Okey, yang ni 77 dan yang ni 78 dan yang ni 80, 79.985. Dia buah poket apa semua pun siap dah. Dom pun tinggi dah. Ni cukup mesh cantik lah kalau dengan heat XR ni. Dia punya dom pun cukup handsome lah, no? Okey. Yang ni blok 78 dan 80. Okey, yang pasti yang hangpa kena tahu, blok piston Forge FJN original, blok seramik daripada Taiwan, harga paling murah dalam pasaran, takkan siapa boleh lawan lah. 500 lebih ya, geng. 500 lebih. Hari tu 74 dengan 76 pun kita buat 500 lebih kok. 78 dengan 80 pun sepatutnya saya dah kena jual 600, 700 dah. Tapi tak apa. Kita fight juga sampai hampa boleh dapat kepala 5. 500 lebih kat, tapi 500 hujung-hujung lah. Okey, 78 pun 500 lebih, 80 pun 500 lebih. Okey. Lepas tu kita pergi kat depan ni, kita ada root Y16. Okey. Root Y16 original punya crankshaft motor. Dia saiz 99. Pin dia 26. No? Ni root Y16. Okey, tu dia. No? Saiz 99 khas untuk Y16 punya crankshaft standard, pin 26. Okey, kita mai kepada kaliper. Okey, kita ada kaliper macam biasa, macam sebelum ni, color biru. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu, kita punya kaliper ni dia punya material dia billet lah. Dia bukan material biasa. Ni material billet. Daripada besi seketui billet, mesin jadilah kaliper. Ni kalau billet, kalau brand lain, brand yang hot top lah, mesti harga dia ribu lah. Tapi biasa masih maintain harga tu walaupun billet. Untung halus-halus ya kat hangpa. Ni color biru. Okey, macam itu. Yang ni color terbaru. Yang ni kita panggil color silver lah, tapi dia color dia macam color billet lah, color macam color piston tu. Oh dia, geng. Handsome lah color ni. Belakang ada tu dia, no? Made in Taiwan. Okey, lepas tu yang ni black lah. Black sampai tak banyak. Ni masalah besar ni, sampai tak banyak ni. Made in Taiwan, no? Yang ni color grey macam itu, dan yang ni color bronze. Tu dia, geng. Itu yang hot, black, bronze, grey,
biru. Lepas tu ni yang terbaru. So kita tak tahulah, ada orang dia suka biru, ada yang suka biru recommend color lain tak mau, ada yang suka hitam, ada yang suka ni, ada yang suka ni, mata orang tak sama. Cuma yang ni saja yang terbaru. Yang ni kita tak tahu orang suka tak suka, tapi kalau saya tengok tu karan takkan tak karan color macam ni. No. Color bilik ni gila tak karan. Tu dia. Okey. Barang tak banyak, saya hebat, saya siap. Barang daripada Taiwan ni dia cukup masalah. Dia akan sampai macam cleanser, macam blok, macam benda-benda tu. Dia akan sampai cara sikit. Ni pun sama tak banyak. Hari tu pun saya boleh jual sehari dua dah habis. Ni pun saya rasa sama. No? Sebab ramai dah orang dah try kaliper ni, depa kata TikTok gila. Saya tak mau cakap lebih-lebih. Boleh tanya siapa yang dah pakai, boleh tanya dia macam mana bila break. Ni dia geng. Okey. Harga murah macam ni dengan kualiti macam tu, cari mana? Okey. Clear. Yang ni saja dulu untuk minggu ni. Kita akan cuti Jumaat, Sabtu, Ahad, ride ke Phuket. Jadi selepas pada tu pula kita tunggu barang apa yang sampai lagi. Jom.